Ini mungkin saudara haruan dan toman yang paling cantik di Malaysia. Hai, saya Acap. Ini kedak dwarf snakehead Channa limbata. Spesies ni taburannya luas di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Indonesia dan juga Thailand. Kalau korang dengar ada orang guna nama Channa gachua untuk kedak, tu sebenarnya nama lama dia. Sebab taburan Channa gachua ni dulu sangat luas. Daripada Iran sampai ke India, sampai ke China, sampailah ke Asia Tenggara. Tapi ada penyelidik, mereka dapati terdapat perbezaan yang sangat luas dekat dalam pohon phylogenetica, dekat dalam leluhur spesies ni. Nak dimudahkan cerita, nama Channa gachua ni dia gunakan bagi spesies yang lebih ke barat, macam di India, di Bangladesh, macam di Asia Tenggara, macam kita Malaysia, kita guna Channa limbata. Gitu. Antara ciri mudah untuk korang kenal kedak adalah tengok pada sirip dan ekor dia. Kedak atau Channa limbata ni, dia ada warna kebiruan dengan warna oranye atau warna merah pada hujung sirip dan ekor. Dan kedak ni, dia bersaiz kecil. Selalunya saiz dia tak sampai 20 cm. Sebab tu nama dia dwarf. Siapa-siapa yang terbiasa tengok cerita fantasi macam Lord of the Ring, mesti kenal Gimli the Dwarf kan, orang Kedah tu. Korang tahu dah ciri dia macam mana. Tak nak cakap banyak-banyak, nanti kan ada kapak terbang kat sini. Jadi ini sedikit sebanyak celoteh saya lah berkenaan dengan ikan kedak, Channa limbata, antara spesies Channa yang boleh dikatakan tercantik lah di Malaysia.